Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farzana Ashrani bersama anda dalam liputan khas Rancangan TV. Bersama saya di Dewan Bukit Kuda sempena kejohanan bola baling peringkat sekolah menengah yang berlangsung dengan penuh semangat dan serakan hati. Perlawanan demi perlawanan dipenuhi dengan aksi hebat dan gerakan bijak daripada pemain-pemain muda yang berbakat besar. Semua bermain bersungguh-sungguh sambil membawa nama sekolah dengan semangat yang luar biasa. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya mengajukan satu soalan yang berbunyi, Cikgu, bagaimanakah suasana Cikgu sebagai penyokong? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi pihak sekolah SK Membidai, untuk sebagai pihak sekolah dan penyokong untuk hari ini, memang kami rasa sangat-sangat berbesar hatilah sebab penganjuran kali ini memang besar-besaran, dan penyokong daripada ibu bapa, daripada guru-guru semua sekolah di wilayah Persekutuan Labuan ni memang sangat support anak-anak semua datang, walaupun hari bekerja pun tetap datang juga selama rasanya 5 hari kot. 5 hari rasanya kejohanan ni berlangsung. Jadi kami mewakililah daripada pihak sekolah SK Membidai sangat-sangat berbesar hati untuk menerima lagi kejohanan bola baling daripada peringkat negeri MSS WPL. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih. Bersama saya ialah J dan Cole dari Sekolah Menengah Anthony. Tanya atas kemenangan anda hari ini, apakah rahsia kejayaan pasukan anda? Terima kasih. Rahsia untuk pasukan kita macam kita sentiasa relax lah. Jangan terlampau rushing macam tu. Kita main slow. Kalau ada chance kita baling je. Satu. Kita je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Salam. Izinkan saya mengajukan satu soalan. Okey. Puan, bagaimanakah persiapan kumpulan Puan sebelum kejohanan ini? Kami telah mengadakan latihan selama lebih kurang sebulan lebih awal sebelum kejohanan berlangsung lah. Dan pada setiap minggu kami training pada hari Isnin sehingga hari Khamis dan melaksanakan friendly lah dengan beberapa bos sekolah lah. Semua sekolah kecuali SMK Lajau, TPB dan juga SM Sains lah. Sekian, terima kasih. Syabas kepada semua pasukan yang telah bertanding pada hari ini. Semangat yang ditunjukkan membuktikan bahawa generasi muda kita penuh dengan potensi. Saya Nur Farzana Ashrani melaporkan untuk Rancangan TV. Jumpa lagi dalam liputan akan datang.